show that foolish people cannot see it. The emperor cannot see the cloth. He did not want to look foolish. I like the beautiful cloth, he said. Make me some new clothes, he said. The tailor wanted some more money. So the emperor gave her some more money. The next week, the tailors went to see the emperor. Your new clothes are the best in the world. The emperor went into town. Look at my new clothes, he said. They are the best in the world. The people could not see the new clothes. They did not want to look foolish. Look at the emperor's new clothes, he said. The boy and the girl saw the emperor. They could not see the new clothes. The boy said to the girl, the emperor has no clothes on. Everyone laughed at themselves, the tailors, and the foolish emperor. So friends, do you know what the moral of the story is? The moral of the story is we must not let pride or fear keep us from speaking up. The children speak the truth when no one else will. The end. Wow! Excellent! Excellent! Wah! Nampak pengajar sekolah rendah dah begitu fasih bahasa Inggeris. Mira masa kecil-kecil dia laku buat kami buat amin nak cakap bahasa Inggeris. Congratulations, adik. I'm so proud of you. I'm proud of you, I'll be just fine. Right? Yeah. No offense to you, but don't waste your time. Are you glad? Here's why. Because I'm happy to come along if you feel like the room is loud. Okay, bersama dengan Mira sekarang, Teacher Eva. Yes, Teacher Eva ataupun Miss Eva, ya? Yang mana satu? Teacher or Miss? Usually orang panggil saya Miss. Miss Eva. Okay, Miss Eva, saya nak tanya pendapat Miss Eva. Kenapa bahasa Inggeris ni sangat penting untuk para pelajar? Bahasa Inggeris ni bahasa pengantara dunia. Right, kat mana-mana dia nak pergi pun memang akan guna bahasa Inggeris. So dia kena master sebelum dia lanjut ke pelajaran lah. Alright. Dan sekarang kalau dia nak guna internet mesti kena kuasai bahasa Inggeris. Kalau tak bahasa Inggeris. kalau tak nanti susah. Memang ada website dalam bahasa Melayu, tapi kebanyakannya kalau nak research esok memang kebanyakannya memang guna bahasa Inggeris lah. Waiting for pizza? No. Wait for free pakai money? No. Ready for instrument? No. We are here to tell you about our will and minds. Yes, mother. Oh wow, dahsyat ni speaking shush. Sampai Mira pun tak boleh nak speaking. Nak tanya tu tengok meriah betul belajar berchorus speaking cikgu. Okey, bersama dengan Mira sekarang, cikgu bahasa Inggeris cikgu Wan Nurul Azimah. Cikgu Wan Nurul Azimah, atau nak Mira panggil teacher ke? Teacher Nurul. Okey, teacher Nurul. Kalau macam chorus speaking tadi tu, apa kebaikannya? Okey, kadang-kadang kita tak tahu ada pelajar yang sebenarnya dia berminat dengan bahasa Inggeris. Dia bagus dalam bahasa Inggeris, tapi ada perasaan malu. Tak semua orang boleh buat public speaking. So chorus speaking ni dia boleh bantu pelajar yang pandai, yang boleh nak berbahasa Inggeris, tapi dia ada confident level yang agak rendah. Jadi bila dia berbicara beramai-ramai macam ni, dia takkan rasa macam segan, malu, dan dia boleh menonjolkan dia punya kemampuan tu. So dia boleh cakap dengan kuat, lantang dan jelas. Ya, betul. Rasa lebih confident. Ya, Mira cakap dengan cikgu ni pun rasa confident sebab semua orang kat belakang. My friend picture husband, dia lagi rich than us punya husband. It isn't. It doesn't. Picture husband dia kaya daripada picture husband ya, dia beli bangga 3 tingkat. What the hell is that? I don't know. I think I know. Ada orang lagi kaya daripada picture husband I don't know. Your picture husband, I thought you dah married. Cannot be. Yes, it cannot be. It is cannot be. Tapi kan, apa kata kita belajar lagi English, kita rujuk pada yang pakar. I rasa nak berkaya, kita kena English tu lebih broken. Mana boleh broken? I nak cari husband Mat Saleh yang kaya tu. Kemana tadi belajar chorus speaking? Speaking semuanya melancar. Bahasa Inggeris dah terror. TikTok dah boleh pergi Hollywood. Boleh confirm pergi Hollywood ni? Ya, confirm boleh dapat kerja kat sana. Kurau. Apa akak
buat untuk bagi praktis atau train anak-anak tu supaya mereka lagi fasih dalam bahasa Inggeris? Masa diorang kecil dulu, I selalu make sure diorang menonton rancangan-rancangan berbahasa Inggeris sahaja. Sebab kalau bahasa Melayu, dia akan dapat bantuan daripada nenek dia, daripada cousin-cousin dia, ya. So bila dia dah tengok programs in English daripada awal, I anggap itu adalah absorption yang paling awal untuk seorang anak. Belajar awal, and I pula berkomunikasi dengan bahasa Inggeris. Lepas tu bila dah besar sikit, dah ready untuk Montessori atau preschool pun, kita cari Montessori yang English based, supaya dia selalu dapat menguasai bahasa tu kan. And then dekat rumah juga I make sure I tetap berbahasa Melayu juga. So bila hari-hari biasa I good mood, I cakap English. Bila I marah, I cakap Melayu. So anak faham. Anak faham. So dia boleh absorb dua-dua tu kan. Dia dapat beza kan, oh ni mama tengah marah. Yes. I mean bahasa Melayu kan. So kecil macam ada. Bila I dah marah sangat, I macam apa lambat nak buat kerja sekolah ni. Gitu. So sekarang alhamdulillah di usia dia 10 tahun, anak sulung I, kalau I bercakap Melayu full pun dia boleh answer tanpa berfikir, tanpa going kalau dia kecil tu I nampak dia fikir, dia nak jawab semua kan. So biar English dengan bahasa Melayu setara. Okey, Cikgu Hana, nak tanya, ada beza tak pembelajaran bahasa Inggeris dulu dengan sekarang? Ya, semestinya Fiza, banyak perbezaannya. Kalau saya dulu di sekolah, lebih lagi apabila saya ni memang boleh mahir berbahasa Inggeris, cikgu bahasa Inggeris macam tak berapa nak mengajar. Tetapi sekarang guru-guru lebih kreatif dan mesti memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran tu menarik minat pelajar untuk belajar. Ya.